Kor Agama Angkatan Tentera, KAGAT. Ditubuhkan pada 16 April 1985 hasil cetusan idea oleh Panglima Angkatan Tentera ketika itu. Objektif utamanya ialah menyelaras dan memperkukuh urusan hal ehwal Islam dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Sebelum penubuhan rasmi, fungsi keagamaan dijalankan oleh pegawai agama yang dipinjamkan dari agensi luar. Sejak ditubuhkan, KAGAT telah menjadi salah satu kor profesional di bawah markas ATM. KAGAT berperanan dalam aspek 1. Pendidikan dan dakwah. Menyediakan ceramah, khutbah dan kuliah agama untuk anggota ATM dan keluarga mereka. Mengadakan program pembangunan sahsiah dan rohani. 2. Kepimpinan perundangan Islam. Memberi nasihat dan panduan dalam isu syariah serta mengurus hal berkaitan fatwa dalam ATM. Bertindak sebagai penasihat agama kepada pucuk pimpinan tertinggi tentera. 3. Pengurusan ibadah dan hal ehwal Islam. Menyelia urusan solat, puasa, zakat, korban, haji dan lain-lain ibadah di kalangan warga tentera. Mengurus masjid, surau dan pentadbiran hal ehwal Islam di kem-kem tentera. 4. Bimbingan kerohanian semasa operasi. Memberi hikmat nasihat dan bimbingan rohani kepada anggota semasa latihan dan penugasan operasi dalam dan luar negara. Turut serta dalam misi pengaman dan bencana untuk sokongan moral dan spiritual. Organisasi. Dianggotai oleh pegawai agama beruniform yang terdiri daripada graduan pengajian Islam. Memiliki perjawatan tetap di peringkat ATM, Tentera Darat, TD, Tentera Laut di Raja Malaysia, TLDM, dan Tentera Udara di Raja Malaysia, TUDM. Diletakkan di bawah naungan Markas Angkatan Tentera Malaysia. Penglibatan bersejarah. Misi operasi, memberi sokongan kerohanian semasa Ops Daulat, misi pengaman di Lubnan, UNIFIL, Bosnia, dan operasi bencana tempatan. Pemantapan sahsiah, mempengaruhi penurunan kadar masalah disiplin melalui pendekatan dakwah berterusan. Kerjasama strategik, bekerjasama dengan JAKIM, MAIPS, dan agensi agama negeri bagi memastikan keseragaman dasar dan fatwa. Moto, berilmu, beriman, beramal. Hari ulang tahun KAGAT disambut setiap 16 April. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.